sejahtera, saya Sri Vilasa Kumaran Arasu, murid darjah 6. Kod sekolah saya ialah WBD 0178. Pada hari ini, saya hendaklah berkongsi 3 buah buku yang saya telah membaca, iaitu pertama, Misteri Kampung Bergelap. Kedua, Squad Relik. Dan ketiga, CIA Pembunuhan Terancang tentang tokoh terkenal dunia. Ketiga-tiga buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah penuh dengan unsur misteri, pengembaraan dan nilai murni yang membentuk pemikiran pembaca supaya lebih berani, kritis dan berwawasan. Antara ketiga-tiga buku ini, Cerita Misteri Kampung Bergelap paling menarik bagi saya. Saya juga seorang yang gemar membantu orang lain kerana ayah saya ialah seorang pegawai polis yang bersering kongsi pengalaman tentang misteri. Dalam cerita ini, watak-watak utama berperanan seperti penyiasat yang kecil yang berani. Cerita ini mengisahkan tentang gangguan bekalan elektrik. Dalam kegelapan, selama beberapa hari, penduduk kampung berasa sangat takut. Kekeliruan dan pelbagai andaian. Dalam cerita ini, ada 3 sahabat. Pertama, Kupen. Kedua, Indra. Ketiga, Cha. Dalam cerita ini, yang paling menarik bagi saya ialah bab 10, Wen TNB. Apabila Cha, Indra dan Kupen menyangkal Wen TNB di depan rumah Mak Senah, mereka merasa Mak Senah ialah pencuri kabel. Dan pada masa itu, mereka semua tahu ni bukan gangguan bekalan elektrik. Ni adalah pencurian kabel elektrik. Selepas masuk dalam rumah Mak Senah, Kupen terserempak tengok beberapa makanan yang sangat sedap. Pada masa itu, Kupen cakap, masalah boleh tunggu, tapi perut lapar tak boleh kompromis. Cha dan Indra marah Kupen. Selepas itu, Kupen tengok Mak Senah dari jauh. Kupen, Indra dan Cha berasa sangat takut dan lari ke bilik. Akhir sekali, isu kecurian kabel yang diketengahkan dalam Malaysia bukan sekadar fiksyen. Lebih serius lagi, ia boleh mengancam keselamatan awam untuk membesarkan ekonomi. Membaca membuka jendela dunia. Sekian, terima kasih.